Ramai content creator beli phone holder, handphone, tripod mahal tapi masih struggle bila nak record video POV. Aku dulu pun macam tu, nak buat video POV drive, nak record angle dalam kereta, nak tengok phone sambil buat kerja kat laptop tu kan. Tapi masalah dia phone ni aku tak tahu nak letak macam mana. Letak kat atas meja nanti angle tak cun, sandar dekat laptop kan jatuh. Nak record dalam kereta pula, holder biasa ni kadang-kadang susah nak dapat angle yang cantik ni. So aku try satu barang ni, Ulanzi Mag-Lock Small Suction Cup Bracket MA39. Yang best dia jenis suction cup, boleh lekat kat permukaan flat macam belakang laptop, meja cermin atau cermin kereta ni lah. Kalau tengah buat kerja, aku boleh lekat phone dekat laptop, senang aku nak tengok WhatsApp ke, nak baca skrip ke atau reference konten aku ke kan. Kalau dalam kereta pula boleh lekat kat cermin untuk record video POV drive dengan lebih stabil dan clean. Dia ni kecil, ringan, senang bawa dan paling penting senang setup. Tak payah pakai tripod besar-besar, tak perlu clamp yang banyak-banyak ni lah. Untuk aku yang selalu nak buat konten kereta, gadget, affiliate, benda kecil macam ni memang banyak memudahkan aku lah. Kalau korang nak phone holder yang simple tapi style ni, boleh check Ulanzi MA39 ni dekat link beg kuning. Barang kecil tapi banyak guna.